Bila petrol makin mahal tapi kita masih lagi perlukan kereta. Kereta apa yang kita patut consider? Adakah kereta yang macam ni? Jom kita selam dalam market kereta second hand. Untuk kereta daily use, ulang-alik kerja dan juga jimat minyak, paling mudah Pro 2 Beza. Fuel consumption sekitar 20 km per liter. Monthly pula lebih kurang RM368. Kalau untuk SUV, family car, Japan brand yang masih jimat minyak, boleh consider untuk model hybrid macam Nissan X-Trail. Consumption sekitar 16 km per liter. Monthly pula dalam RM617. Untuk family yang lagi besar, 7-seater MPV, boleh pilih Nissan Serena. Consumption lebih kurang 15 km per liter. Monthly RM831. Bila dah tahu model kereta, kita pergi tengok depan-depan dekat showroom custom terbaru di Putrajaya. Setiap kategori kereta ni kita boleh browsing sendiri dekat website. Banyak pilihan kereta yang matching dengan monthly installment yang rendah. Semuanya kita boleh test drive. Kita boleh datang ke custom showroom untuk compare terus. Kereta dekat custom ni walaupun dah use tapi masih lagi go through inspection yang sangat ketat. Sebanyak 175 point inspection. Mereka dah improve dekat brake pad, aircon, dashboard, seating, tayar, enjin dan juga macam-macam lagi. So bukan sekadar nak nampak elok daripada segi luaran, tapi memang dah trusted untuk condition internal dan juga external. Kalau nak beli kereta Jerman yang macam ni pun dah tak risau dah. Untuk korang yang nak beli kereta, better datang sendiri ke Custom Putrajaya untuk tengok sendiri one by one. Pilih sendiri unit yang available untuk test drive. Sempena pembukaan custom terbaru di Putrajaya, ada banyak promo daripada 3 April sehingga 19 April. Ada diskaun sebanyak RM13,000. Siap ada lucky draw untuk RM3,000 kredit Touch and Go untuk pembiayaan yang fleksibel. Custom juga ada offer Custom Capital In-House Financing, pembiayaan yang fleksibel sehingga 9 tahun untuk kereta yang dah berumur 20 tahun. So guys, kereta korang yang jimat tu kan, 1 liter boleh pergi berapa kilometer? Cuba komen kat bawah.